Bayangkan satu situasi, anda baru saja selesai musim yang sangat panjang. Anda sudah bermain hampir 50 hingga 60 perlawanan. Badan penat, otot memerlukan rehat. Mental juga perlukan masa untuk kembali segar. Kemudian datang musim panas, anda bercuti. Tetapi sebelum anda menikmati cuti sepenuhnya, satu perkara sudah menanti anda. Satu fail latihan, satu program kecergasan dan satu mesej daripada jurulatih yang memberitahu apabila kamu kembali nanti, kamu perlu bersedia. Inilah realiti yang dialami oleh pemain Liverpool di bawah Jurgen Klopp. Ramai peminat melihat kejayaan Liverpool era Klopp daripada sudut yang kita nampak di atas padang. Gol Muhammad Salah, assist Trent Alexander-Arnold, kepimpinan Virgil van Dijk, pressing yang membuatkan lawan panik. Tetapi ada satu perkara yang sering dilupakan. Sebelum semua itu berlaku selama 90 minit di Anfield, ada satu tempoh yang sangat penting. 6 minggu sebelum musim bermula, pre-season. Bagi Klopp, pre-season bukan sekadar masa untuk pemain kembali bermain bola selepas cuti. Ia adalah masa untuk membina mesin. Sebab Klopp faham satu perkara, apabila Premier League bermula, tidak masa lagi untuk membina fitness dari kosong. Setiap 3 hari ada perlawanan. Champions League, Piala Domestik, perlawanan besar menunggu. Jadi semua asas perlu dibina lebih awal. Dan sebab itulah, Klopp melihat pre-season sebagai tempoh paling penting untuk menyediakan badan pemain menghadapi 9 bulan yang sangat panjang. Tetapi apa sebenarnya yang berlaku di belakang tabir? Apa yang pemain Liverpool lakukan sepanjang tempoh sebelum musim bermula? Kenapa pemain seperti James Milner, Jordan Henderson, Muhammad Salah dan Virgil van Dijk mampu mengekalkan intensiti yang sangat tinggi sehingga minit akhir perlawanan? Jawapannya bermula sebelum mereka kembali ke Melwood. Sebenarnya, pre-season Liverpool di bawah Klopp bermula ketika pemain masih bercuti. Berbeza dengan gambaran sesetengah peminat bahawa pemain bola sepak hanya berehat panjang musim panas dan kembali beberapa minggu kemudian untuk mendapatkan fitness, Liverpool mempunyai pendekatan yang jauh lebih terancang. Pemain diberikan program individu. Maksudnya, setiap pemain tidak semestinya melakukan perkara yang sama. Setiap pemain yang bermain banyak perlawanan mungkin mempunyai keperluan berbeza berbanding pemain muda yang baru masuk skuad utama. Pemain yang mengalami kecederaan pula mempunyai program pemulihan yang berbeza. Sebab Klopp tidak melihat semua pemain sebagai mesin yang sama. Setiap badan mempunyai tahap dan keperluan tersendiri. Ketika musim panas, pemain perlu memastikan mereka kembali dalam keadaan yang cukup baik supaya sesi pertama pre-season tidak bermula dari tahap kosong. Ada kerja fizikal, ada latihan atletik, ada penjagaan badan, ada pemakanan dan semuanya mempunyai satu tujuan. Apabila kembali ke Liverpool, mereka boleh terus membina tahap seterusnya. Kerana bagi Klopp, fitness bukan sekadar kemampuan berlari jauh. Fitness dalam sistemnya bermaksud pemain mampu melakukan perkara yang sama berulang kali. Tekan lawan, kehilangan bola, lakukan counter press, sprint mengejar pemain lawan, kemudian beberapa saat kemudian melakukan perkara yang sama lagi. Itulah sebabnya Liverpool Klopp memerlukan jenis kecergasan yang sangat spesifik. Bukan sekadar pemain yang mampu berlari 10 km, tetapi pemain yang mampu melakukan aksi intensiti tinggi berkali-kali sepanjang perlawanan. Dan semua itu bermula dalam pre-season. Apabila pemain kembali daripada cuti, Klopp tidak terus memasukkan mereka ke dalam latihan yang berat. Ini satu perkara yang menarik. Ramai mungkin membayangkan Klopp adalah seorang jurulatih yang terus membuat pemain berlari sehingga tidak mampu berdiri pada hari pertama. Tetapi realitinya lebih kompleks. Klopp dan pasukan kecergasan Liverpool menggunakan pendekatan berperingkat. Mereka perlu mengetahui dulu keadaan setiap pemain. Sebab itu, hari-hari pertama pre-season melibatkan ujian fizikal. Pemain diuji, data dikumpulkan, keadaan badan dinilai. Bukan untuk mencari siapa paling kuat, tetapi untuk mengetahui dari mana setiap pemain perlu bermula. Kerana matlamat utama bukan menghukum pemain. Matlamatnya adalah untuk membina mereka supaya berada pada tahap terbaik apabila musim bermula. Tetapi selepas fasa pertama itu tamat, pemain mula memahami. Ramai bekas pemain Liverpool mengatakan pre-season Klopp adalah antara tempoh paling mencabar dalam karier mereka. Kerana selepas badan kembali bersedia, datang bahagian yang paling ditakuti,
running. Dan di sinilah bermulanya kisah yang membuatkan ramai pemain mengingati pre-season Klopp sampai hari ini. Kerana bagi Klopp, bola sepak moden tidak boleh dimainkan dengan badan yang biasa. Untuk bermain gaya Liverpool, anda perlu mempunyai badan yang luar biasa. Dan untuk mendapatkannya, mereka perlu melalui 6 minggu yang sangat keras. Ramai peminat mungkin membayangkan apabila musim tamat, pemain bola sepak terus berehat selama beberapa minggu tanpa perlu fikir tentang latihan. Tetapi bagi pemain Liverpool di bawah Jurgen Klopp, musim panas bukan bermaksud berhenti sepenuhnya. Ia lebih kepada tempoh untuk menjaga badan dan menyediakan diri sebelum cabaran seterusnya bermula. Sebelum pemain kembali ke Melwood, mereka diberikan program individu yang perlu dilakukan sepanjang cuti. Program ini bukan sama untuk semua orang. Pemain yang bermain banyak perlawanan mungkin perlu menguruskan recovery dan beban latihan dengan cara berbeza. Pemain muda pula mungkin memerlukan lebih banyak kerja fizikal untuk mengejar tahap pemain senior. Dan pemain yang mempunyai masalah kecederaan akan diberikan fokus khusus untuk kembali dengan selamat. Inilah perkara yang membuatkan pendekatan Klopp berbeza. Dia tidak mahu pemain kembali ke pre-season dalam keadaan kosong kerana jika hari pertama pre-season bermula dengan badan yang belum bersedia, masa akan terbuang hanya untuk mendapatkan semula fitness asas. Sedangkan Klopp mahu menggunakan setiap minggu pre-season untuk membina sesuatu yang lebih besar. Sebab itu, pemain perlu menjaga beberapa perkara ketika musim panas. Latihan fizikal, pemakanan, recovery dan disiplin diri. Bagi Klopp, professionalism pemain bukan hanya dinilai ketika berada di pusat latihan, ia juga dilihat ketika mereka jauh daripada padang. Sebab itulah pemain seperti James Milner sering menjadi contoh terbaik. Walaupun usia semakin meningkat, dia terkenal sebagai pemain yang sangat menjaga rutin fizikalnya. Apabila pemain kembali ke Liverpool, mereka bukan bermula dari sifar. Mereka sudah membawa asas yang dibina ketika cuti. Dan barulah Klopp bersama pasukan kecergasan Liverpool mula meningkatkan tahap mereka. Tetapi persoalan terbesar ialah apa yang berlaku apabila pemain akhirnya kembali ke Melwood. Kerana ketika itulah mereka mula memahami kenapa pre-season Klopp begitu terkenal. Bukan kerana satu latihan sahaja, tetapi kerana setiap hari dirancang untuk membina sebuah pasukan yang mampu menekan lawan selama 90 minit. Dan langkah pertama selepas mereka kembali ialah mengetahui sejauh mana kemampuan badan mereka. Apabila pemain Liverpool kembali daripada cuti musim panas, mereka tidak terus masuk ke latihan biasa. Langkah pertama ialah memahami keadaan sebenar badan mereka. Pasukan kecergasan Liverpool akan melakukan beberapa ujian fizikal untuk melihat tahap setiap pemain. Bukan sekadar siapa paling laju berlari, tetapi bagaimana keadaan kekuatan, kuasa dan kesiapsiagaan badan mereka selepas tempoh rehat. Bagi Klopp, data ini sangat penting dan dia tidak mahu semua pemain diberikan latihan yang sama tanpa melihat keadaan individu. Setiap pemain mempunyai titik permulaan yang berbeza. Daripada data tersebut, pasukan kecergasan boleh menentukan apa yang perlu diperbaiki sebelum musim bermula. Kemudian barulah intensiti latihan mula dinaikkan. Pada awal pre-season, pemain perlu membina semula rhythm mereka. Sentuhan bola kembali, pergerakan kembali. Tetapi satu perkara yang tidak dapat dielakkan dalam era Klopp ialah running. Bekas pemain Liverpool pernah menceritakan bahawa hari-hari awal pre-season Klopp memang sangat mencabar kerana banyak masa digunakan untuk membina asas fizikal. Dan inilah sebabnya gaya permainan Klopp memerlukan pemain yang bukan sahaja mampu berlari tetapi mampu mengulangi larian berintensiti tinggi berkali-kali. Pressing tidak boleh dilakukan sekali. Counter pressing tidak boleh dibuat separuh hati. Pemain perlu mempunyai tenaga untuk mengejar, menekan dan menyerang semula sepanjang perlawanan. Sebab itu, selepas fasa penilaian selesai, pemain Liverpool mula masuk ke bahagian yang paling terkenal dalam pre-season Klopp. Latihan yang membuatkan ramai pemain mengingati musim panas mereka di Melwood. Latihan yang membuatkan mereka bersedia menghadapi 9 bulan yang panjang. Bila bercakap tentang pre-season, Jurgen Klopp ada satu perkara yang hampir semua bekas pemain Liverpool akan ingat, iaitu running. Bukan kerana Klopp hanya mahu pemain berlari tanpa tujuan, tetapi kerana dia tahu untuk bermain bola sepak dengan intensiti tinggi, pemain perlu mempunyai asas fizikal yang luar biasa. Salah satu kisah paling terkenal ialah daripada bekas pemain Liverpool, Kevin Stewart.
Dia pernah berkongsi bagaimana satu sesi latihan Klopp melibatkan 6 kali larian sejauh 1000 meter dengan tempoh rehat yang pendek di antara setiap larian. Menurut kisah tersebut, pemain juga dibahagikan mengikut tahap kelajuan masing-masing. Pemain paling pantas perlu mencapai sasaran yang lebih tinggi. Nama seperti James Milner sering menjadi contoh kerana tahap kecergasannya luar biasa. Walaupun kisah ini datang daripada pengalaman seorang bekas pemain, bukan panduan rasmi latihan Liverpool, ia memberikan gambaran tentang standard fizikal yang Klopp mahu daripada pemainnya. Tetapi yang penting, Klopp bukan mahu melahirkan atlet larian. Dia mahu melahirkan pemain bola sepak yang mampu melakukan perkara sukar berulang kali. Sebab dalam sistem Liverpool, satu aksi tidak pernah cukup. Selepas menekan pertahanan lawan, pemain perlu segera kembali membantu pasukan. Selepas melakukan sprint menyerang, mereka perlu mempunyai tenaga untuk bertahan. Selepas kehilangan bola, mereka perlu menjadi pemain pertama yang cuba mendapatkannya semula. Itulah sebabnya Pre-season Klopp sangat menekankan conditioning. Dia mahu pemain bukan sahaja bersedia untuk perlawanan pertama musim, dia mahu mereka mampu mengekalkan tahap itu ketika memasuki bulan Januari, Februari dan Mac, ketika badan pemain mula merasai kesan jadual yang padat. Dan inilah rahsia besar di sebalik kejayaan Liverpool era Klopp. Apa yang peminat lihat pada hari perlawanan sebenarnya dibina jauh lebih awal. Pressing yang memenangi bola, gol pada minit akhir, kemampuan pemain terus berlari walaupun lawan sudah kehabisan tenaga. Semuanya bermula daripada kerja yang dilakukan ketika musim panas. Tetapi running hanyalah satu bahagian kecil daripada sistem Klopp. Kerana untuk membuat pemain mampu bertahan dan dengan latihan dan intensiti seperti itu, ada satu lagi perkara yang sangat penting. Bagaimana mereka makan, bagaimana mereka recover, bagaimana badan mereka dijaga setiap hari. Dan di situlah peranan besar pasukan sains sukan Liverpool bermula. Dalam episod seterusnya, kita akan lihat rahsia yang ramai peminat tidak nampak. Bagaimana Liverpool Klopp menggunakan pemakanan, recovery dan teknologi untuk memastikan pemain mampu bertahan dengan gaya permainan yang sangat menuntut untuk semua berlari. Kita jumpa dalam episod yang kedua. You will never walk alone.